Alhamdulillah hari ini kita selamat untuk menunaikan zakat bagi pihak diri saya, Muhammad Rizwan dan company Blanco Fragrance Malaysia Sdn Bhd. Bukan kita bersorangan, kita bersama host live dan para affiliate, sebahagian daripada para affiliate yang berkolaborasi untuk menunaikan zakat pada hari ini. Saya menggalakkanlah sekeliling saya iaitu host live dan affiliate untuk kita bersama-sama untuk membayar zakat pada tahun ini. Terima kasih pejabat zakat sebab buatkan untuk wakalah punya portion kan. So portion tu saya dapat bagi sendiri dengan tangan sendiri dan menolong orang yang terdekat, yang asnah-asnah yang saya rasa patut bagi. Saya rasa happy untuk bagi sendiri. Itulah dapat menolong secara direct. Zakat tu adalah benda wajib lah, benda rukun. So jika kita berkemampuan ataupun jika kita memang punya harta yang lebih untuk membayar zakat, kita kena bayar. Zakat ni dia seperti yang kita tahu, dia adalah menyucikan kita punya harta. Kalau kita bayar, kita bukan kehilangan sebenarnya. Allah gantikan lagi. Macam setiap tahun daripada dulu saya bayar, setiap tahun kita meningkat dia punya amount.